Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini kita tengok suasana keadaan sekolah di kawasan madrasah ataupun sekolah rendah ataupun sekolah menengah Yayasan Darussalam. Kita boleh tengok keadaan mereka bersungguh-sungguh belajar. Kita boleh tengok salah satu seorang contoh adik ni dia sakit. Kita tengok tapi dia bersungguh-sungguh datang bawa air tu ke sekolah. Nampak? Masuk sekali. Jadi kita tengok keadaan di sini mereka sukakan pengajian ilmu, sekolah dan sebagainya, tetapi sangatlah terhad di sini. InsyaAllah kita datang, kita ziarah, dalam arti kata kita tengok saudara-saudara kita yang kesusahan, yang mana mereka sangat dhaif. Dan Alhamdulillah ini salah satu kejayaan yang dibawa oleh pengurus iaitu Ustaz Romli Haji Muhammad Zain sebagai mudir ataupun pengurus di sekolah Darussalam ini. Jadi kita boleh tengoklah sekitar kawasan yang mana kawasan Alhamdulillah bagi orang-orang di Kemboja ni merasakan satu nikmatlah, kebahagiaan pada mereka. Dia ada sekolah macam ni, sebab bukannya semua tempat yang ada sekolah macam ni. Jadi ini satu kebanggaan yang kita boleh buatlah. Dan Alhamdulillah kita tengok suasana dia. Kalau di depan ni kita tengok ada kantin tempat makan diorang. Pelajar-pelajar ni dia beli makanan kat sini lah. Dia beli makanan kat sini. Yang ni Ustaz Muhammad Yusof. Saya makan. Dia makan. Tengok ni sahabat saya Ustaz Yusof, pernah belajar di Malaysia. Dan Alhamdulillah dia salah seorang pengajar Mahat Tahfiz, Madrasah Tahfiz Darussalam di sebelah kampung sini jugalah. Jadi ini kedai yang menjual makanan pada pelajar-pelajar waktu rehat. Jadi kita tengok keadaan dia. Kalau di Malaysia tu suasana dia budak-budak punya makanan, tapi sini memang santai, sempoi bak kata orang. Dan Alhamdulillah, tapi inilah satu nikmat yang dapat mereka rasakan di sini, dan mereka rasakan syukur tak terhingga dapat beli makanan, dapat menikmati jualan di kantin sekolah mereka. Kalau kita tengok sebelah sini pula, sebab oleh kerana sekolah sini pelajarnya ramai, diorang akan naik basikal, ada sebahagian naik motor yang skuter tu, yang bateri tu. Alhamdulillah, sebab kenapa mereka pakai kenderaan ni, nak tak nak, sini adalah keutamanya, kenderaan yang utama ialah motor dan basikal lah. Jadi perjalanan mereka kalau nak datang sekolah tu mau makan 40 minit, setengah jam, jauh-jauh rumah mereka. Sebab kawasan nak masuk sekolah pun, kawasan sini dapat tanah yang orang panggil tanah yang hujung-hujung kampung. Dan Alhamdulillah inilah kenderaan utama mereka. Jadi kita tengok suasana pelajar-pelajar pula di dalam. Dah start daripada sini sampai hujung sana. Dia punya kelas lah, satu kelas boleh memuatkan dalam 35-40 orang pelajar lah. Dia akan bersempit-sempit sikit lah, disebabkan kawasan tempat yang terhad. Kalau ikutkan nak ambil pelajar lagi ramai, tetapi kawasan ini adalah terhad lah. Tengok keadaan suasana pelajar-pelajar ini belajar. Tengok dalam keadaan, kalau kita tengok lampu tu dua je, dua tu lampu. Dan juga kita tengok pelajar-pelajar ni, kita tengok Alhamdulillah rata-rata semuanya Islam. Tetapi pagi ni diorang pengajian akademik, jadi guru dia bukanlah Islam. Kalau yang pelajaran agama, rata-rata ustaz ataupun ustazah lah yang mengajar. Diorang ni belajar agama, tapi diorang campurlah, ada akademik juga. Jadi inilah pakaian mereka datang ke sekolah. Alhamdulillah, kita doakan moga-moga mereka ini menjadi insan yang berjaya dan boleh menyebarkan dakwah di sekitar Kemboja ni. Moga-moga Islam dapat lebih bagus di Kemboja ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom rebut pahala wakaf Al-Quran bersama dengan kami. Jangan tunggu lagi, klik link di bawah sekarang. Mahat Tahsin.